So 40% daripada kita orang punya user, diorang dah full time. Maknanya diorang dah quit kerja diorang and diorang dah start kerja full time. But stage boleh vary, right? Kadang-kadang ada yang baru je quit kerja, dalam minggu lepas, sebulan lepas. Ada yang dah kerja untuk idea tu dah 6 bulan, setahun. Ada yang dah lagi lama, dia dah raise duit daripada venture capital or angel investor, but dia tengah duk pivot. Maknanya dia dah buat benda tu setahun dua, tapi dia sedar, okay, idea first tak jadi, kena buat different angle, kena try a different tackling from a different problem ataupun a new solution for the same problem. Maknanya 40% dah full time, but 60% orang yang tengah kerja full time. Dia orang dekat universiti ke undergrad ataupun tengah buat masters PhD ataupun dia orang memang tengah kerja. Kita orang paling banyak user sebenarnya untuk age group below 35, jauh lagi banyak pada above 35. So if we have to split, 20-25 tak banyak sangat. Sebab biasanya orang nak kerja dulu, save some duit, ada some stability before buat. Kalau full time, yang buat part time dan yang dekat universiti pun banyak je. But 25 sampai 35 ramai orang. Maknanya dia baru kerja, 3-5 tahun, dia ada macam the itch, right? Like, okay, dah kerja, suka kerja, but I have this idea. I just want to try it out. Nak tengok what does it take to build a company.